Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kita pada podcast Memori Haramain, Memori Indah Mekah Madinah. InsyaAllah hari ini ada tamu istimewa. Sebelum tu kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Amru kerana sebagai satu sponsor kita dan juga sponsor tempat kita iaitu tuan rumah yang tetamu kita hari inilah. Saya perkenalkan kita ada 3 tetamu hari ini special kita iaitu tuan rumah kita Haji Ahmad dan Haji Hasanah beserta jirannya juga yang juga jemaah haji lah. InsyaAllah hari ini kita akan bercerita lah tentang macam mana pengalaman haji sebab kita ni tujuan kita punya program ni kita nak menginspirasikan macam orang tak pernah pergi haji, tak pernah pergi umrah ni supaya dia dengar kita seronok. Sebab dia konsep dia lebih kurang kalau dulu-dulu zaman yang macam saya ni kita ada buku mastika tu. Duk baca cerita-cerita menakutkan kadang-kadang nak pergi yang tak pernah pergi takut kan betul. So kita nak bagi orang rasa macam sebenarnya InsyaAllah dia rasa seronok nak pergi. Bagi siapa dah pernah pergi, dia rasa rindu, dia rasa macam nak pergi juga. So itulah kita nak bagi motivasi lah pada orang-orang luar sana yang memang nak pergi ataupun rindu nak pergi lagi insyaAllah. Okay, saya perkenalkan Haji sihat Alhamdulillah. Hajah sihat? Dua-dua Hajah sihat? Alhamdulillah. Okey, kita mulakan Haji. Boleh perkenalkanlah diri sikit bila nama, lepas tu apa buat sekarang, bila pergi umrah haji lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Pertamanya saya syukur Alhamdulillah sudinya pihak MIM datang ziarah saya merasakan ziarah saya lah. Saya Ahmad bin Hassan menunaikan haji tahun 2024 bersama dengan MIM. Cukup syukur. Walaupun saya agak mengerjakan haji pada tahun 2024 tu di dalam keadaan yang tidak disangka-sangkakan dan saya tergesa-gesa membuat persiapan. Okey, tak apa. Cerita tu kita simpan nanti. Okey, so sekarang ni Haji buat apa? Saya dah bersara lah. Sekarang usia saya pun dah 64. Jadi saya dah bersara 4 tahun. Saya ni orang kampung. Jadi adalah sikit-sikit pusaka tinggalan orang tua di kampung. Jadi saya mengusahakanlah kebun-kebun di kampung untuk memenuhkan jadual harian saya. Haji ni kalau dengar perasan kita boleh agak lah orang mana kan. Orang Perak ya. Kalau dengar saya mula-mula saya jumpa dia, dia ni gaya ni macam orang Perak ni. Tadi sembang-sembang rupanya betul lah. Orang Teluk Intan pula. Teluk Intan. Ya. Orang kawasan yang Teluk Intan lah. Yang antara yang kawasan yang cakap pun pekat juga dia. Alhamdulillah. Terima kasih Haji. Hajah boleh kenalkan diri sikit. Okay, terima kasih pada pihak MIM yang sudah datang ke rumah saya. Nama saya Hasanah binti Ahmad. Telah bersara awal 50 tahun saya sudah bersara. Sekarang ni duduk rumah jadi suri rumah lah. Bersara pun sebab tak sihat. Saya sakit lutut. Pada umur muda 50 saya sakit lutut. Jadi saya mengambil inisiatif untuk berehat je di rumah. So kiranya kalau dalam tempoh yang tahun lepas pergi haji ni memang tak ada apa-apa nak kena cuti lah. Saya minta cuti tak perlu. Saya ni 56 sekarang ni, maknanya saya dah 6 tahun dah. Oh, dah pencen. Pencen awal. Ya, pencen awal. Okay, so sekarang ni duduk rumah lah, ikut lah haji. Okey, kita seterusnya pada salah seorang roommate kan dari masa haji tu. Ni Hajah Anita. Saya. Ada suaminya tapi suaminya bekerja lah. Prof. Dr. Hamdino kan. Unik namanya. Okey, boleh kenalkan diri. Okey, saya terima kasih lah atas jemputan juga yang lagi tak sangka-sangka lah juga. Tiba-tiba. Dan saya Siti Anita binti Abdul Karim, umur 48 tahun. Jadi suri rumah sepenuh masa. Lama dah. Dia suri rumah sepenuh masa ni lagi sibuk dia orang biasa. Orang biasa kerja office hour, dia kerja 24 hours. Alhamdulillah, saya rasa banyak hikmah saya duduk rumah. Kalau nak kata duit, memang rezeki tu ada. Memang rasa mula-mula nak berhenti memang agak takut. Tapi
Bila kita berhenti memang yakin je rezeki tu ada. Macam pergi Penting, haji jugalah macam betul. tu lah. Yang penting bonding anak-anak Iya, keluarga betul. tu, insya-Allah. Rasa puas lah senang cakap. Betul, dia rasa dekat dengan family, rasa macam sama-sama dekat lah. Rasanya kadang kita tengok setengah orang family, bila jauh dengan family pun tak best Iya, kan. betul. So kita dekat family ni bagus lah. Betul. Okay. Terima kasih pada kita punya tetamu lah atas pengenalan. Okay, kita nak terus masuk pada terjah pada soalan yang pertama. Boleh saya tahu tak kalau Haji Ahmad, Ya. okay, sebelum pergi haji ni, pernah pergi umrah sebelum ni? Saya ada umrah dengan isteri saya tahun 2016. Lama dah lah. Dah lama dah. Lebih kurang kalau ikutkan dekat-dekat 10 tahun juga sebelum pergi haji, betul? Ya. Okey, saya nak tanya, kalau masa tu first time pergi haji atau sebelum tu pernah pergi haji? Masa itu sebelum adalah saya umrah lah sebelum. Umrah maksudnya sebelum tu, itu adalah pertama kali umrah ataupun pernah sebelum tu? Tak, itu adalah pertama 2016 ya. Kalau tengok kan 2016 tu lebih kurang ke 2024 betul? Lebih kurang 8 tahun lah lebih kurang. Banyak perubahan tak? Memang perubahan di Kota Mekah tu memang ada lah. Sebab masa saya pergi tu pembinaan tu masih banyak lagi berjalan lagi. Jadi bila saya pergi buat haji 2024 tu lain lah, tak ada banyak lagi construction tu. Tak silap saya kalau 2016 ni masih lagi dia ada tawaf belah atas. Ke tak? Ke dah tak ada dah? Ingat? Masa saya ada tawaf masa yang atas kan, di atas yang dia buat macam dia panggil mata atas tu. Putih tu. Masa saya ada. Ada di situ. Perasaan mula-mula tengok Kaabah tu rasa macam mana? Rasa macam saya sebenarnya sebelum pergi umrah tu, jadi cerita orang tu macam-macam. Jadi sebenarnya saya jadi takut. Yalah, ada cerita yang mengatakan yang pergi ke sana tak nampak Kaabah lah. Jadi saya rasa takut. Tapi alhamdulillah, rasa saya mengerjakan umrah kali pertama tu, saya tak ada apa dugaan. Jadi semua saja cantik. Cuma itulah saya berlawan dengan perasaan saya takut. Tapi bila saya pergi rasanya tak ada apalah, saya tak ada apalah diujinya. Saya rasa syukur alhamdulillah. Tapi cuma saya masa itu saya terfikir bila saya buat umrah tu, adakah saya akan datang lagi untuk buat haji? Rupanya tahun 2024 saya datang buat haji. Maksudnya masa tu haji dah berdoa terdetik nak datang untuk haji, bukan nak umrah. Saya bertanya pada diri saya, adakah saya diberi ruang untuk buat haji? Jadi itulah yang ceritanya saya dapat mengerjakan haji 2024 di dalam keadaan yang saya tak menyangka permohonan saya di saat akhir itu lulus. Okey, itulah rezeki. Dijemputlah. Hajar pula masa tu pertama kali datang tu apa rasanya tengok Kaabah? Pertama kali ada rasa macam takut ke macam mana ataupun rasa macam betul ke kan? Ya, pertama kali memang semua orang rasa risau nak ke sana kan. Tapi hati tu memang nak pergi. Jadi sampai di sana tu saya dalam keadaan yang tak dapat terus membuat umrah sebab saya dalam uzur. Jadi bila saya tengok kawan-kawan pergi setiap waktu dulu, jadi saya cemburu lah. mampu menangis. Bukan cemburu lagi, memang mata saya bengkak dah. Sebabnya sampai hari ketiga saya belum lagi. Masih belum lagi. Masa tu masuk Mekah dulu, Madinah dulu? Masuk Mekah dulu. Mahal saya dah 8 ke 10 hari lebih kurang tu sudah dulu uzur tu. Biasanya dalam keadaan seminggu saya dah okey. Ini maksudnya ujian. Saya diuji di sana sampai hari ke-12 pun masih lagi. Ada. Jadi saya masa tu dengan mutawif aja kan. Jadi saya terpaksa lah call dekat sini untuk dapatkan maklumat aku. Jadi sempatlah buat umrah sebelum balik? Memanglah. Sempat. Cumanya waktu tu sangat bagi saya kritikal lah bila setiap masa saya akan check kan. Yang saya check tu saya selepas saya tidur. Dah tidur tu saya tersedar
dalam pukul 12 tengah malam macam tu lah. Waktu sana lah. Lepas tu saya tengok saya dah bersih daripada 2 waktu daripada asar tadi tu lah. Jadi Terus saya rasa saya nak buat sekarang juga. Saya tak sebelum apa-apa kan. sebelum apa-apa kan. Jadi memang saya gerak lah. Suami ajak teman, kakak. Masa saya pergi dengan kakak. Jadi kakak, saya rasa dalam pukul 1 lebih macam tu lah saya beritahu. Terus habis selesai lah. Habis kan selesai kan. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Tapi tak tahu nak cakap lah, air mata darah Yalah, kot dah sampai kan. dah sampai Dah kan. kita plan, orang kata tu lah, kata perancangan Allah tu lebih baik. Kita tak tahu kan. Kadang-kadang kita cantik dah plan period time ni Yes. ngam-ngam. Tapi Allah tahu lebih baik. Kita pun tak tahu kalau na'udzubillah. Kalau Ya. mungkin lah kita kata mungkin kalau contoh Hajah buat masa tu mungkin ada benda yang tak elok berlaku. Mungkin kita tak tahu kan. Itu perancangan Allah. Mungkin untuk Hajah waktu yang sesuai waktu tu. Ya. Allah dah tahu. Saya rasa inilah waktunya. Ah, Bukan betul. saya yang menentukan. Betul Allah. Kerja umrah dan haji ni semua di tangan Kita Allah. boleh Semua plan apa-apa kan. Tapi kerja dia. dengan izin dia. Inilah yang menarik umrah haji ni. Betul, ya. Ni belum masuk haji lagi. Kita masuk umrah tadi. Kita masuk pada Hajah Anita pula. Saya difahamkan tadi Hajah kata tak pernah. Ya. So jadi bila orang kata sebagai suri rumah pula kan, tak pernah pergi, kadang dengar cerita orang tu rasa takut tak? Rasa macam Saya tak rasa takut, tapi memang sangat-sangat nak teringin. pergi. Memang sangat-sangat sebab masa dia dah pergi. Hazrul dah pernah pergi. Dia dah pernah pergi. Dia pergi seorang lah masa tu dengan ayah semua saya. Tapi bila saya nak pergi, dia sebab saya dah lama jadi suri rumah, dia takut sangat nak meninggalkan anak-anak dia. Faham? Tanpa pengawasan saya macam tu lah. Jadi bila saya ajak dia kata tak apalah, kita pergi haji terus lah. Saya memang tak nak pergi mana-mana travel, tak nak. Memang saya kumpul duit untuk pergi haji. Memang sangat-sangat nak pergi. Saya cakap dia sampai rasa macam bang kita pergi. Dia kata nantilah tunggu besar macam tu. Saya kata apa saya buat lagi. Tapi bila tahun 24 tu saya cakap dia, bang kita pergi, kalau kita mati bila kita nak pergi ni kan, anak tetap kita tinggal. Saya kata dengan dia. Dia kata okey dah. Saya tukar telefon Datuk. Macam tu lah. Dia basically kalau saya faham pasal Rajah ni, orang kata selagi tak lengkap rukun Islam Ya, tu rasa betul. tak komplit hidup. Saya rasa macam tak tahu nak cakap. Saya kata betul. mati tinggal juga anak tu. Saya kata saya Betul. nak pergi sangat. Saya kata dengan dia. Macam saya kata saya tak nak pergi mana-mana. Bawa saya pergi haji dia. Okey, tadi Hajah kata tak nak pergi mana-mana selagi tak pergi haji, betul? Ya, betul. Maksudnya Pak Hajah rasa macam selagi tak selesai rukun Islam, Ya, betul. tak nak buat. Sebab betul kita rasa macam Saya rasa aku kalau pergi tempat lain, Ya. aku rasa macam tak apa tak selesaikan. Duit habis kat tempat betul. lain dulu. Sebab saya suri rumah. Saya tak boleh nak maknanya duit tu memang terhad lah kan. Jadi memang rasa macam mesti pergi haji dulu. Mesti saya tak dapat pergi umrah tak apalah, saya tengok sebab saya tak nak pergi mana-mana, saya tak nak, saya kata dengan dia. Baguslah, itulah pengorbanan Hajah. Orang katanya macam pernah kerja emas, ada peluang, ada tiket free Ya, kan. betul. Tiap tahun ada peluang free tapi tetap menunggu haji. Itulah berbayar lah. Maksudnya tak pergi haji tu alhamdulillah. Tiap-tiap tahun saya buat rayuan haji. Tapi saya rasa macam tak apalah, tak dapat lagi. Saya try dengan mim pula masa tu. Tapi Alhamdulillah Allah tu. mudahkan. Allah mudahkan. Memang sangat-sangat mudahkan macam tu lah. Itulah haji, panggilan yang orang kata kita tak tahu. Kita Ya, ada betul. duit ke, ada masa ke, tak tentu kita boleh pergi haji. Sihat tak sihat ke, tak tentu kita pergi haji. Yang penting banyakkan berdoa banyak Ya, betul. doa. Doa sangat-sangat penting. Betul. saya rasa. Kadang-kadang kita rasa Allah tak makbulkan tapi sebenarnya ada masa yang sesuai. Ya, betul. Sama je kes Hajah. Walaupun untuk umrah tetapi saya rasa waktu yang paling sesuai waktu tu. Mungkin Hajah doa nak buat umrah waktu ni tapi Allah kata tangguh sikit lagi kan. Betul. Itulah cantiknya penciptaan Allah tu. Okey, terima kasih atas perkongsian orang kata yang sesi pertama ni. Kita masuk pada yang orang kata sesi yang kita panggil masuk cerita haji lah. Haji ni excited sikit sebab haji ni orang kata ceritanya berbeza. Sebab bagi saya percayalah kalau saya sendiri pun kalau pergi haji pun setiap kali pun saya percaya setiap pengalaman tu berbeza. Dan saya rasa semua orang ni ada cerita haji masing-masing. Saya buka pada haji kita ni dulu. Haji ni dia ada sedikit ada keajaiban lah. Kalau orang dengar pun orang kata kena scam lah kata dia kata. Jadi saya minta Haji buka cerita sikit macam mana perjalanan haji. Uniknya mereka ni suami isteri pergi tahun sama tapi berbeza. Saya pelik mula-mula kenapa saya tanya staff saya kenapa suami dia tak pergi sekali. Staff saya kata masa tu suami nak tunggu muasasah tapi tengok-tengok tak ada rezeki muasasah. Ada rezeki lah kata. Jadi boleh Haji cerita sikit.
Memang saya pun tak menyangka saya akan pergi. Saya ingatkan saya nak tunggu muasasah. Jadi isteri saya dia dapat dia terus ke MIM lah. Setelah dia dapat pergi, baru saya membuat permohonan pada MIM. Tawaran yang dapat dekat saya tu di dalam keadaan tergesa-gesa. Mana malam tu baru saya tahu, besoknya Jumaat saya kena menyelesaikan apa-apa persediaan lah. Macam mengisi borang buku kesihatan tu. Jadi dalam masa 1 hari saya dapat menyelesaikan benda-benda tu. Rasa saya ke pejabat tabung haji Hari Jumaat tu. hari Jumaat tu dalam pukul 10 pagi. Tarikh tutup dia waktu hari sama pukul 4. Pukul 4 petang. Jadi saya pun dah tahu dah saya mesti akan kelang kabut. Jadi saya suruh anak saya jadi driver saya. Sebab saya cakap dengan anak saya hakim kau jadi driver ayah, jadi mudah. Mana kita kereta kita parking dekat mana-mana, ayah akan berusaha mencari tempat. Jadi tapi saya menyusun lah. Maknanya mula-mula kita pergi ke tamu haji, kemudian ke MIM, kemudian untuk buat kesihatan tu. Jadi susunan yang saya buat tu memang menjadi betul. Sebab dalam masa 5 jam saya dapat menyelesaikan masalah itu. Jadi saya memang sangat-sangat bersyukurlah. Sebab masa tu dibagi saya sepenuhnya, saya gunakan masa itu. Jadi tu yang saya rasa macam saya ni betul-betul dijemput Allah menjadi tetamu dia. Masa tu tahu masa itu adalah emas. Memang daripada pukul 10, makna dia hendak siap sebelum jam 5, saya pukul 4 tu siap. Dan hari tu pula hari Jumaat. Orang rehat 2 jam. Jadi saya pun rasa macam Allah mudahkan lah. macam Allah mudahkan. Macam mana saya pergi buat umrah hari yang pertama tu, sebab saya dalam hati saya, dapatkah saya buat haji? Adakah suatu masa nanti saya akan dipanggil untuk mengerjakan haji? Macam itu juga bila saya dapat tawaran daripada tabung haji dalam masa 5 jam, dapatkah aku menjadi tetamu Allah? Dekat situ saya rasa saya melakukan keajaiban lah. Syukurnya saya tak tahu dah nak cakap. Mana masa yang tak disangka-sangka. Betul. Dia best Haji Ahmad ni. Orang kata, saya selalu cakap best ajaib. Sebab Haji Ahmad ni antara yang uniknya, hari last orang paling lambat, yang paling awal dapat tu hari Selasa. Dalam minggu sama nak kena selesai hari Jumaat. Selasa orang okey lagi. Rabu, Khamis, dia Jumaat tu datang office. Kita pun blur. Tak buat apa-apa lagi. Medical check up pun tak buat. Biasanya umur Haji Ahmad ni macam 50-60 ni, dia kena medical check up dia ambil hari sikit. Kena X-ray tak silap kan? X-ray. Jadi masa tu, orang kata Allah nak mudahkan kerja. Saya teringat kita punya jemaah, Syab tu Dr. Haji Naim. Bagus dia. Saya call dia, kebetulan saya teringat memang dia doktor bahagian radiologi. X-ray lah. Saya satu call kat dia, Haji minta tolong Haji, ada jemaah saya ni nak kena hantar 24. Tak apa Haji, walaupun saya cuti, beritahu. Betul dia cuti. Dia cakap dia cuti kan. So walaupun saya tak apa, saya akan bantu. Nak je kata Haji pergi juga Bacon ni. Lepas tu selesai, betul. Alhamdulillah lah, orang kata jemputan. Kalau nak kata Allah tak panggil ni, kadang disusahkan, tapi dimudahkan lah. Walaupun dalam tempoh saya rasa kali pukul 10 dah office lah. 10, 11, pukul 12, pukul 1, 2 tu orang dah pergi sembang Jumaat, betul. Lepas tu nak kena start pukul 3. So jadi masa pendek tu Allah mudahkan lah. Dan hari Jumaat, betul hari Jumaat tu hantar last. Hari Sabtu tu kata bagi tahu kat mak. Hari Sabtu tu saya ambil keberkatan lah. Saya fikir-fikir sebab mak saya pun tak tahu yang saya nak pergi. Jadi saya pun baliklah jumpa mak. Yang menjadi agak suspend tu, saya bagi tahu dekat kakak.
Kakak saya tanya dekat saya, kau betul ke nak pergi ni? Tergesa-gesa ni. Takut scammer ni. Saya cakap, saya begitu yakin. Saya dah pergi ke pejabat MIM. Dah jumpa orang dia. Jadi rasa saya memang insya-Allah ini betul pergi ni. Sebab orang pun banyak tak percaya. Adik-adik saya tak percaya. Sebab ialah orang ke Mekah dah ada pergi. Yang saya... Ajak dah pergi ya? Udah pergi. Isteri saya dah pergi. Saya seorang-seorang buat menyusun barang tu. Saya masa dekat situ pun saya dah terfikir, ya Allah, hanya Tuhan yang mampu dan tempat aku menyerahkan nasib aku ni. Nak harap isteri dah pergi. Jadi bujang lah. Jadi bujang. Memang saya bujang. Seorang-seorang saya menyusun barang tu. Nak berjalan jauh ni. Nak pergi pula last minute. Last minute. Saya cukup takut tertinggal apa-apa barang. Dokumen ke, kain umrah ke. Memang menakutkan saya. Itulah pun saya, bila saya naik kapal terbang dekat KLIA tu, baru saya terasa, memang aku ke Mekah ni. Memang dah masuk dalam kapal terbang. Ini ke Mekah. Confirm. Ini betul. Aku tak ni. Tak kena scan. Ini betul-betul. Bukan cobaan. Betul-betul. Itu masa tu ada abang hantar lah. Ada hantar. Ni adik-adik hantar. Ini betul-betul. Dia orang saksi lah. Saksi. Bila saya dah masuk kapal terbang. Mana kapal terbang ni takkan menipu aku. Takkan patah balik belakang. Betul-betul. Betul aku ke Mekah ni. Itulah. Rasa saya cukup terharu. Itu rasa satu benda yang mustahil saya melakukan kerja-kerja itu dalam satu hari. Dengan usia kan? Dengan usia saya pun tapi bila saya fikirkan orang yang membantu saya macam doktor tu yang bercuti, sanggup dia membantu saya. Cuma beberapa orang doktor tu dia minta, dia kata tolonglah doakan untuk kebaikan hidup dia. Ni saya nak tadi sebut kan, yang doktor daripada klinik Syifa. Terima kasih anda sebahagian daripada haji. Tuan Haji kita ni. InsyaAllah. Sebahagian daripada yang membantu saya. Klinik Syifa Subang Mesari, betul? Ya. So kita bagi tahulah supaya kita doakanlah sama-sama dia mudahkan orang. So siapa jemaah haji lepas ni, dia orang ni antara yang bagi saya membantu jemaah-jemaah kita yang seakhir ni. In fact banyak saya cadangkan pergi situ sebab saya call, dia kata dia akan mudahkan. Alhamdulillah, inilah orang kata jemputan Allah yang mudah. Kita terus kepada Hajah dulu. Hajah Anita dulu. Ni Hajah Anita special sebab pengalaman dia tadi dia tak pernah pergi umrah, dapat terus pergi haji. First time dapat kata macam dapat SMS ke dapat surat dulu? Saya dapat SMS. Terjari. Rasa macam mana? Percaya? Kena scam juga ke? Kan dia macam ni, mula-mula sebab kawan-kawan yang nak pergi ni dah dapat dah. Kita dah dapat. Rasa macam alamak, tak dapat ke aku kali ni? Tak dapat juga ke? Rasa macam sedih tak dapat kan? Saya call Mim lagi. Dia kata belum keluar lagi. Dia berperingkat. Dia berperingkat. Dia kata saya macam bila dapat tu memang rasa macam ya Allah ya Tuhan, alhamdulillah, syukur sangat-sangat. So dapat tu sekali dengan suami kan? Betul? Sekali dapat dengan suami sebab saya memang mohon dengan dia. Kira dia masa tu syukur lah. Tak tahu nak cakap macam mana. Syukur itu sangat-sangat sebab saya tak pernah jejak kat sana kan. Memang saya nak sangat-sangat pergi. Okay, kita nanti kejap lagi kita masuk tentang kat sana. Kita masuk belah hajah pula. Hajah ni macam mana? Macam mana pergi dulu tinggal suami? Saya dengar biasanya jemaah wanita ni kadang ditekad. Saya tu ya kadang-kadang jemaah wanita untuk haji ni lebih ramai daripada lelaki. Sebab apa? Wanita ni kadang-kadang tak apalah, kalau tak nak pergi aku pergi dulu. Memang style perempuan memang tu. Dia ada tekad dia. Dia kata no matter what aku nak pergi dulu. Kau tunggu kemudian tak apa. Saya rasa ini satu contoh paling mudah lah. Hajah ni memang bertekad nak pergi ya. Betul? So macam mana jalan dulu tu? Saya boleh jalan dulu. Sebenarnya saya dari awal saya cakap saya berhenti kerja pun sebab tak sihat. Saya sebenarnya sakit lutut. Jadi saya kita kata bernikat. Kita untuk merayu. Sebenarnya bila saya tengok balik rayuan saya, sebenarnya saya daripada 2016 cuba merayu dari tulisan tangan pergi ke atas betul sampai ke apps. Hantar kat tabung haji.
Lepas tu tak dapat lagi. Sampailah sebenarnya saya nak pergi dengan kakak juga. Tapi Allah dah takdirkan kakak saya kena COVID, jadi kakak saya pun dah meninggal waktu COVID hari tu. Jadi itulah mulanya saya rayuan. Saya ingat saya 2006 dah tahu tiap tahun rayu. Yang sebenarnya memang Allah nak jemput saya 2024. Saya pun sakit lutut. Jadi saya pun berfikir kalau saya pergi dengan muasasah, saya Akan jadi masalah. akan jadi masalah, menyusahkan orang ke apa ke, nak sorong ke apa ke kan. Jadi bila saya berhenti, saya diberi sedikit imbuhan daripada company. Jadi saya rasa saya nak pergi Dengan syarikat. dengan PJH. Cuma saya tak tahu PJH mana yang saya rasa saya nak pilih. Jadi dan saya cek juga ada di antara PJH bila saya tanya bab kesihatan yang saya kena bayar bila saya tak sihat di sana. Saya sangat memikirkan kesihatan sebab saya ada 2 sakit yang serius bagi saya, lutut dan asma. Saya pengidap asma tegar lah lebih kurang. Biru lah. Ya, Puan Biru, betul. Ventolin. Ya, Ventolin. Jadi saya memang nak tahu pusat kesihatan tu lah. Jadi bila saya fikir macam tu, saya tak ada nak, bukan tak ada nak, saya bukannya saya kerja kilang sebenarnya, saya kerja mak Sushita. Jadi duit saya bukanlah orang kata ada sangat. Tapi kalau nak pergi, insyaAllah saya kena tutup mata lah. Kalau yang lain-lain tu saya kata saya nak pergi cepat sebelum Allah jemput saya. Betul. Saya nak pergi cepat sebelum lutut saya lebih teruk. Betul. Jadi saya nekat. Jadi bila buka rayuan, saya ajak suami rayu lah. Jadi suami kata dia nak pergi dengan muasasah. Saya kata merayu dekat tabung haji, kita lepas saja dulu dengan tabung haji, kita rayu. Tapi dalam rayuan dalam tabung haji tu saya memang dah ikut hajat Ita ni nak pergi dengan Min, sebab Min boleh, dia kata kalau tak sihat boleh haja hantar ke hospital, tak kena apa-apa bayaran. Jadi saya berminat. Jadi saya cakap dengan suami, saya nak pergilah. Dia kata tak apalah, dia kata sebab merayu tu tadi. Saya cek dengan tabung haji kata puan sila tunggu ya, sebabnya rayuan ni dia sampai hari raya hujung. Betul. Jadi dia kata tunggu je, dia kata. Jadi saya pun dengan Mi, suami tadi dengan tabung haji. Tetap merayu jugalah. Tapi bila saya dah siap semua, Min dah panggil, dah bayar, dah apa kan. Saya tengok suami saya belum lagi ada. Masih lagi dia suruh tunggu. Tunggu sehingga diberitahu. Jadi finally saya call lah dekat tabung haji. Macam mana, dia kata, suami puan memang tak lulus, dia kata. Sebab dia kata, sebelum ini tak ada jemaah haji yang suami pergi lain, isteri pergi lain. So isteri pergi PJS, suami nak pergi dengan muasasah kan. Saya kata saya ada sebab saya tak sihat. Dekat sana nanti tak apalah, kita jumpa je lah, cumanya bagi je lah pergi. Saya cakap dengan dia macam tu lah. Oh tak boleh puan. Saya pun tak boleh cakap apalah. Jalan dulu lah. Sampai satu hari tu saya ada buat bulan raya kan. Jadi ada jiran-jiran datang buat Dah tahulah nak pergi haji. Saya memang dah kira dapat tu. Nak bagi tahulah. Bagi tahulah. Jadi saya cakap dengan suami, kebetulan orang nak datang raya, mintalah Pak Imam tu doakan saya. Sebab saya dah memang rasa saya pergi seorang. Kan, sebab dia kata dia tak dapat. Jadi habis saja orang datang tu kakak suami dia kata, boleh tak tanya dengan Min, masukkan suami kamu, dia kata. Rayuan ni pada Min pun dah tutup. Rayuan dekat tabung haji dah tutup kan. Dekat Min dah tutup. Dia kata, cuba je lah tanya, mana tahu rezekinya. Jadi orang yang mula saya bukan tanya dengan Min, saya tanya dengan Ita ni. Sebab Ita yang rapat dengan Min punya ni kan. Jadi Ita pun dia tolonglah saya tanya. Sambil itu saya pun ada juga berhubung dengan Min. Jadi dia suruh isi borang. Isi juga borang daftar apa semua. Jadi isi tu yang banyak follow up pun kita sikit-sikit tanya.
Dia sebenarnya Ha. orang kata Haji Ahmad ni kira beruntung sebab dia dapat kuota tambahan. Kuota tambahan ni maksudnya ada lebihan. Tapi bermula tahun ni 2024, bermula 2025 tak ada kuota tambahan. So kalau contoh Haji Ahmad masa tu kata nak tunggu lagi, mungkin tak boleh pergi. Betul. So kata yang kita point tu tadi yang macam start daripada Hajah situ umrah tu, masa tu Allah tentukan cantik lah. Betul. Hajah pergi dulu pun memang itu yang paling baik kot. Kan? Kalau contoh kita tak ada kan Hajah pun dapat last minute, muka Hajah pasti kelang kabut. Tak lost ke apa kan. At least jalan dulu kan. Ya. So the right time lah saya kata kan. Boleh kata right time. Alhamdulillah cerita yang sangat inspirasi lah orang kata from time to time. Okey, kita masuk pula seterusnya kepada satu soalan sebab Hajah pun nak kejar. Okey, kita pada Hajah teruslah. Cerita di sana. Kata, macam mana rasa bila pertama kali sebab first time betul. First time tak tahu apa colour kan. Bukan tak tahu colour. Maksudnya dia beza tau bila kita baca teori dengan reality. Sebab bila teori ni kita tak nampak bayang, tak pernah pergi betul. Tengok TV je. Tak tahu betul macam mana, macam jalan tawaf macam mana. Betul. So macam mana mula-mula sampai sana tu? Mula sampai saya memang pertama kali juga pergi kursus haji. Jadi bila UIA macam tu kan? bukan pergi dengan tabung haji tabung sekali. haji. Yang meme sekali lah. Meme lebih padat lah. Ringkas, lebih mudah faham. Tapi bila sampai sana memang saya follow je lah. PU Hafiz. Saya ikut je. Memang saya ikut je tak. Alhamdulillah lah juga saya punya grup PU Hafiz yang handle kan. Dan ikut je lah. Tapi saya sangat mudah lah. Memang mudah. Alhamdulillah. Semua tak ada masalah. Saya percaya masa wukuf tu rasa macam-macam rasa. Betul? Saya sebenarnya sangat-sangat lebih kepada Alhamdulillah ya Allah. Allah tu terima saya datang. Itu je. Sangat-sangat. Bila saya dapat sampai depan Kaabah mula-mula pun saya rasa ya Allah ya Tuhan. Sampai juga aku kat sini. Itu je. Nangis? Memang sangat-sangat rasa macam memang ajaib lah. Ajaib. Cuma saya sangat-sangat nak pergi dan bila sampai tu rasa ya Allah Alhamdulillah kau terima juga aku sampai sini. Itu je. Masya Allah. Sangat-sangat. So sepanjang perjalanan tu semua mudah. Semua tak ada masalah. Saya rasa Alhamdulillah kesihatan saya sangat baik. Perjalanan saya walaupun saya tak pernah sampai tapi saya rasa sangat benda tu mudah. Tak macam orang cerita. Tak adalah macam orang kata haji ni payah. Saya rasa sangat mudah. Saya memang tak tahu. Mari ingat macam contoh Mina. Saya ingatkan bermalam situ. Okey sebab kita tak bermalam kan. Jadi saya tanya Piu lepas buat umrah haji kan. Piu malam ni kita maghrib lagi. Kan 3 hari. Dia kata saya tahu saya 3 hari punya. Tapi benda tu tak adalah saya letih ke demam. Semua tak ada. Alhamdulillah sangat-sangat. Sepanjang buat haji tu okey. Alhamdulillah sepanjang saya kat sana tak ada masalah kesihatan. Patut sikit tu pun saya tak ambil ubat sebab saya rasa makan ubat tu mengantuk. Saya cari asam jawa saya kat sana. Asam jawa saya cari kat kedai runcit. Ada. Memang saya makan Dekat sebelah hostel. kat hostel. Kedai runcit bawah tu. Oh tepi tu. Ya. Tepi tu. Ada. Ada. Jalan kaki. Sebab saya tak tahu Tuhan tu gerakkan hati. Kalau batuk, tak nak makan ubat. Saya nak asam jawa. Saya pergi kedai runcit tu. Lepas tu pergi dengan kat sana. Saya beli. Ada 5 macam tu kat sana kan. Beli habiskan semua. Habiskan semua. Memang sepanjang tu kalau saya rasa tekak lain macam ni, saya akan ambil asam jawa. Semua okey lah. Semua Alhamdulillah. Tak adalah macam demam batuk. Alhamdulillah. Memang sangat-sangat mudah. Sebab saya kalau nak pergi saya rasa bawa lah asam jawa. So makan ubat ni saya rasa mengantuk. Mengantuk. Dia takut efek lain juga kan. Ya saya rasa kat sana kita guna kalau masa kita betul-betul ibadah. Jangan bawa masa dalam bilik lah. Semayang pun seboleh-boleh kita pergilah kat jemaah. Alhamdulillah. Cakap pasal kesihatan tadi Hajah kata ada masalah kesihatan. Masa kat sana tu ada ditimpa apa-apa masalah kesihatan masa eksperimen haji? Masya Allah. Saya pun tak ada. Saya tak ada demam. Kaki okey? Kaki pun boleh lah. Jalan kaki yang daripada Mina kita tu boleh. Tak pakai wheelchair? Tak. Oh Allah. Alhamdulillah. Maksudnya kata tadi sakit kaki tu dia tak kacau. Saya sibuk di sini mencari ubat pun dekat sana tak ada. Saya demam pun tak. Batuk sikit-sikit. Itulah saya kata asam jawa lah. Dengan apa tu Himalaya. Suami saya kemudian saya cakap dengan dia Himalaya saya dah nak habis, tolong bawa. Dia beli kalau ketiga bawa masa dia datang. Asma tak kena attack? Asma pun tak ada. Okey. Serius saya tak pergi ke klinik langsung. Oh tak warded langsung? Tak warded. Alhamdulillah. Tapi betul kat sana sangat-sangat sihat. Maksudnya kerisauan tu tak berlaku? Tak berlaku. Sakit kaki asma tak ada? Masya Allah tak ada. Besar sakit kaki tu sakit. Tapi apa tak teruk nama lah. tu. Tapi tak teruk lah.
kaki tu biasa kalau orang sihat pasal kaki. Kan? Cumanya dia tidaklah kata sampai Ah. tak boleh berjalan. Sampai tak boleh jalan. Yang 5 kilometer pun saya pergi, saya buat bermabit nak pergi melontar jamrah 5 kilometer. Lepas tu saya masih lagi boleh solat secara biasa, normal. Normal, Saya tak pakai kursi. Betul. Allah, Masya Allah. Kat sana pun tiap-tiap kali waktu solat masa sampai kat Mekah, dia pergi Every masjid. time. Masjid. Tanpa ada Cuma Zuhur dengan Asar semua terlalu panas kan. betul. Itu saya kita dalam Meridian punya Faham, musolah maksud. tu je lah. Okey, faham. So saya concern tadi Hajah concern pasal dua sakit tu kan. Betul. Tapi itu tak berlaku kat sana. Tak ada kata. Alhamdulillah, Saya betul. terfikir rasanya nama Hajah ni tak ada dalam Tak ada, masuk betul. klinik ni. Tak, biasanya kan kita ada list siapa segala. Tak ada. Bila Hajah cakap tu ada sakit tu, tak ada, okey lah kan. Alhamdulillah dia mudahkan. Haji, sampai ni kita ni satu flight. Kami satu flight ni. Katanya di interview abang ni. Jadi saya berceritakan tentang apa masalah, apa ujian bila sampai ke Tanah Suci lah. Saya pun alhamdulillah kesihatan saya pun langsung tak ada apa tak ada apa yang saya rasa lah saya diuji dengan kesihatan yang baik lah. Cuma saya bila sebab saya dah di saat-saat akhir. Cuma saya bila bertanya dekat sini beberapa orang yang dah ke Mekah lah, beberapa ustaz dia tentang haji yang saya akan buat. Adakah haji tamattu ataupun ifrad? Jadi itu yang saya terasa, saya ni nak buat haji tamattu ke ifrad. Tapi orang yang mengajar saya tu dia kata, yang memberitahu saya dekat tu, kau terus buat haji ifrad. Jadi saya pun kebanyakan orang buat haji tamattu. Jadi saya rasa saya tertanya. Apa perbezaan haji ifrad tamattu ni saya tak tahu. Jadi dekat situ saya rasa saya teruji lah dengan keadaan yang saya tertanya-tanya. Tapi bila saya dah pergi dan saya buat haji ifrad rupanya cukup cantik dan menyenangkan saya. Kita pergi last flight. Kita last. Tak lama pun tak lama. Udah dekat nak wukuf. 4 hari kot. Macam itulah. Jadi memang saya rasa bersyukur betul. Rasa saya tidaklah diuji dengan benda-benda yang berat. Dan benda tu menyenangkan saya. Lepas tu saya rasa saya dapat yang sempurna lah. Mana apa yang saya buat tu tak ada saya menerima ujian besar. Kesihatan pun baik, apa-apa pun baik. Jadi alhamdulillah. Dari segi makanan pun rasa saya tak ada masalah. Cuma buat masa sekarang ni teringat lagi lah dengan air Syai. Yang air jus. Jus tu. Jadi bila yang free flow kan. Free flow jus tu. Itu jadi, betul. Ramai saya jumpa bila pergi ke Mekah, rupanya harga dia boleh tahan. Boleh tahan. Sedangkan kita ambil aja dalam fridge tu anytime. Anytime rupanya. Syukur betul lah. Bagi free flow aja. Ya. Itu je. Berapa nak ambil sajalah. Ambil saja. Kita top je. Jadi itu betul. Itulah rezeki dekat sana. Rasa saya ialah kami bertiga ni rasanya ujian besar tu tak ada. Memang dia walaupun orang kata dipisahkan sekejap tapi kat sana jumpa juga kan. Tapi tu saya pun rasanya sangat-sangat bersyukur alhamdulillah. Kemudian rasanya apa yang diberi perkhidmatan MIM pada saya tu, saya rasa saya sangat baiklah alhamdulillah. Terima kasih sangat-sangat. Okey, sebelum kita pada akhir dia dan akhir, saya nak tanya quick soalan tadilah. Okey, saya tanya pada Haji dulu. Kalau kat sana tadi, apa yang paling dirindui? Satu perkataan. Dirindui tentang dekat Malaysia ke? Bukan, di sana kalau kita nak pergi, apa yang teringat kalau itu saya terang saya cakap berdoa di Arafah tu rasa saya banyak doanya. Itu apa kata orang tu dekat situlah saya rasa yang diri saya dengan Allah tu tak ada hijab dia. Rasa saya memang saya sangat dekat dengan dia. Banyak doa. Bermacam-macam. Macam-macam. Itu yang rasa saya yang kalau rasa nak ke Mekah,
itulah tempatnya yang membezakan tempat-tempat lain. Tak ada dinding pemisah saya dengan Allah. Okey. Hajah, apa yang paling dirindui? Apa yang paling dirindu? Sama juga lah, tapi di Baitullah tu Tawaf. Allah dan juga di Arafah tu memang Momen tu lah. momen itulah duduk bawah pokok seorang-seorang sebab saya diberitahu sebab Maktab lain ke? mata lain Tak kan. lain, Jangan cari suami kan katanya. Ya, saya kata saya tahu kata. Saya pun tak bukan sebab Siapa yang pesan tu? Ha? Siapa yang pesan? Ada yang cakap dengan sebab saya takut sebab saya seorang. Takut nanti karang sebab maktab kita sini dia saya rasa jauh. Luar kawasan. Jadi dia takut risau saya, takut nak balik, takut tak tahu nak balik ke apa ke kan. Kadang-kadang pergi toilet pun boleh jadi Ya, betul. tersesat. Betul. Jadinya saya kata ya tak apa, saya kata saya memang daripada awal saya rasa memang saya mungkin pergi seorang. Saya terfikir apa? Agaknya ini ujian Allah kat saya pergi seorang. Sebabnya waktu mak saya pun pergi seorang. Waktu ayah saya pun pergi seorang. Sebab dulu kekangan keuangan kan. Jadinya bolehnya pergi seorang-seorang dulu baru ni. Jadi saya memang di bawah pokok dekat Arafah tu lah. Saya seorang-seorang berdoa ya Allah yang Momen yang paling ingat. paling indah. Air mata jangan cerita lah. Sebab Mengalir. kita pun tak sihat kan. Saya dapat datang tu. Saya Rahmat. sampai cakap sebelum Allah jemput saya. Bagilah saya datang sekejap. Sekali ni lah sebelum. Lepas itu Boleh nak pada ambil. Allah. Dalam macam saya kata lah. Rukuk Islam selesai, nak ambil nyawa, ambil lah. Ambil lah. Betul. Ya, yang itu. Yang keduanya, saya rasa saya nekat nak pergi juga dengan PJH ni. Terpilih pula saya pilih MIM ni. Sebabnya saya rasa, sebab saya tak sihat. Kalau Allah ambil nyawa saya ada sini sikit duit. Saya kata saya takut Allah tanya saya tak tahu nak jawab. Betul. Sebab saya ada tinggalkan duit yang saya boleh pergi jadikan tambang. Kalau saya pilih rukun Islam kelima tu priority, saya kena korbankan. Saya korbankan. Itu kalau Allah tanya, itu jawapan dia. Itu jawapan saya. Alhamdulillah. Hajah, apa yang rasa dirindui? Orang pertama kali umrah dan haji ni lain. Arafah lah. Momen tu. Tak boleh dua jawapan je. Mabit. Mabit Mabit tu sangat-sangat saya rasa. Sebab kan batu kita tak ada kan. Batu mula-mula kita tak ada. Saya dah kutip dekat Muzdalifah. Lepas tu, dia orang kata tabung haji bagi. Jadi saya buang tabung balik. haji muasasah bagi. Muasasah bagi. Saya buang balik. Dia orang suruh buang balik. Saya bawa yang untuk yang melontar hari tu je lah kan. Bila sampai kat tu kata tak dapat pula balik. Bila tak dapat tadi saya dah buang kan. Bila sampai dekat Mabit. Bila Mabit tu saya tanya Ratin. Dia kata boleh kutip dekat sekitar. Bila Pak Arab ni tutup. Dia kan tutup. Dia tak bagi kita masuk kutip batu dalam tu. Bila saya nak masuk dengan rakan sebilik tu, saya cakap dia, Kak takut nak cakap lah dengan askar tu. Kak berani cakap, tapi aku tak pandai cakap. Dia tak pandai cakap PI. Jadi kita kena cakap Arab tak pandai. Kak tunjuk dia telefon. Akak pun, bila saya pergi, dia yang awal lagi suami saya ni, dia tak bagi masuk. Bila mungkin dengan perempuan kot kan. Dia mudah sikit kan. Bila saya dapat masuk dalam tu, saya kutip batu seorang. Saya kutip lah untuk kat sana, saya kutip. Lepas tu, tapi baru kutip, seorang tanya, Hajah, dia tunjuk orang Indo, orang tu, nak batu ke? Dia tanya saya nak batu. Dia bagi saya batu lagi. Jadi saya tak perlu kutip banyak. Bila datang orang Arab tanya, nak batu? Dia tunjuk batu. Saya pun saya angguk je dah. Dia bagi, tak saya dapat. Jadi tak boleh bagi orang semua. Saya bagi kat sana, saya bagi lain mana yang macam kat sana tak apa sihat. Saya tahu, jadi susah dia nak kutip. Seperti rakan sebilik saya tu juga. Cukup berapa banyak batu saya dapat, saya rasa. Saya rasa macam, ya Allah mudahkan kat situ. Ni saya nak tanya, haji dia tak melalui Muzdalifah, dia terus ke Arab. Betul tak? Saya boleh kata Muzdalifah tu orang kata tempat yang paling indah, berlantai ke bumi, berbumbungkan langit. Itu sangat-sangat sebab saya kebetulan MIM dapat nombor 1. Betul. Rezeki. Saya rasa itu sebab saya rasa saya kutip batu dengan aman. Kita boleh pilih tempat. Betul. Ambil gambar dengan view. Duduk tengok orang. Bila orang dah ramai sampai tu rasa, ya Allah Tuhanku. Dan tadi tanda saya nampak dekat.
Mudah. jauh. Sekarang ni dah jadi jauh. Macam mana nak pergi kan? Tadi saya kutip batu yang awal-awal tu dekat sana dah susah. Kosong kan. Kosong, mudah je ambil banyak-banyak. Tak ada masalah. Dia rasa memang sangat-sangat, ya Allah, tak tahu nak cakap. Bila orang dah ramai sangat tu, ya Allah, jauh nak pergi sana. Nak langkah-langkah tu pun payah. Muzalifah Memang tu sangat-sangat betul. best lah. Dia sebab saya selalu cakap kan, even orang cakap pun sama, Muzdalifah ni adalah tempat di mana kita dah penat dah. Iya, Betul tak? betul. Arafah ni kita dah seharian. Ya, Dan kita rasa macam tak apalah, letak kepala pun letakkan berlantai ke bumi, berbungkal Ya. langit. Memang itu sunnahnya lah. betul. Dan memang itu kita masa tu kalau kita perasan, kalau ada datuk tak datuk pun semua sama je. Iya, betul. Itulah dikatakan, hadis kata macam haji ni kusuk masai. Kita Ya. tengok semua orang dah Iya. tak tentu apa, dah tak kisahlah, tidur je kan. Orang kata Betul. masa tu dah Betul. kita pun dah tak peduli kan. Betul. Lebih kepada kata nak selesaikan kita punya haji. Masa itulah sebenarnya kadang-kadang kita punya keimanan diuji. Ya. Tak marah lah. Itu saya tengok sendiri lah. Betul. Datuk selalu cakap kan. Dia kata kat sini nanti tengok orang tu sabar ke macam mana. Sebab sampai lambat kan. Bila dia Mim dah suruh berdiri, semua orang dah berdiri dah. Pas tak sampai yang jadi masa Mim lah. Orang kan tanya mana. Saya duduk je tengok. Duduk dulu. Tak apa kita nak Betul kocok. lah. Bas belum sampai. Betul. Kan? Memang nampaklah orang marah jadi. Itulah orang kata masa itulah Allah uji. Macam dia tak ada kan tahun ni 2025. Tahu bas datang Lambat apa? kan? Datang pukul 10 pagi paling awal. Kan? Masya Allah. Hadir sampai 2 petang baru. Kan? Bayangkan panasnya. Faham. So kata setiap haji ni dia dugaan dia Ya, berbeza. betul. Kami pun duduk di kemah tu ada dugaan juga. Tak ada pokok betul. Tak ada. Dia hajah duduk pokok. Kita tak ada pokok. Jalan tar je betul. Parking. Kawasan kami tu sebab kawasan yang bila dah baru parking je. Kita nak cari pot pokok jangan harap boleh je. Panas betul. Memang panas. Oh, kita So memang orang selesa kata berbezalah kita punya bukan dugaan yang Allah uji. Sebenarnya ujian lah. bagi saya bukanlah kata Allah nak hukum kita pun. Sekadar kita Betul. setiap orang ni ada tapi manisnya ada betul. Ya, Betul. betul. Okey, itulah manisnya. Saya pun bila cerita ni pun excited. Okey, last lah kata sebelum kita tutup ni, Hajah pun mungkin lambat dah. Kita dah dekat sejam dah. Okey, last saya nak minta Haji dan Hajah ni bagi macam motivasi, titipkan pesanan bagi siapa-siapa yang nak pergi haji ni kan. Sebab sebenarnya daripada kata-kata kita ni mungkin boleh terjentik orang nak pergi haji itulah Allah pun akan ambil juga pahala kita. Mungkin kita punya jariah kita sikit. So Haji boleh start dulu. Saya ini pandangan saya lah. Yang saya ni dah mengerjakan haji. Ini rasa saya yang belum mengerjakan haji ni. Rasa saya haji ni ialah kemuncak hidup lah. Apa ni kesempurnaan kita dalam hidup kita. Jadi ringkasan saya lah, kalau ada ruang dan kita carilah ruang tu, kerjakanlah haji. Janganlah kita memikirkan untuk apa masa depan ke tangguh-tangguh ke. Jadi di dalam keadaan kita sehat ni kita rebutlah peluang. Maksud saya inilah kemanisannya dan kemuncaknya seorang hamba Allah itu beribadat kepada Allah pencipta dia. Dan betapa kerdilnya kita dan menyerahnya diri kita kepada dia. Hanya dialah yang melindungi kita. Betul lah. Kita Itulah. betul terasa kerdil kita masa kat Arafah. Betul. Yalah. Itu betul kita rasa betul Haji kata. Hantar kita Tuhan. Masa tu Allah nak buat apa pun. Macam betul kerdil. Okey. Hajah pula. Saya pun rasa benda yang sama juga. Pesanan pada jemaah-jemaah, lakukanlah semasa usia muda, masih sihat, dan kalau ditakdirkan tentu agak lama lagi, kalau boleh berkorbanlah kita untuk rukun Islam yang kedua. Kerana usia kita adalah rahsia Allah bila dia nak jemput kita. Jadi yang keduanya, banyak bagi saya lah, kalau lambat masa ditabung haji itu, pergilah melalui PJ Isha.
carilah yang mana sesuai dengan apa yang dikehendaki pada kita, dengan kesesuaian keuangan kita. Pergilah secepat mungkin. Itu yang saya pesan. Okey Hajah, terima kasih. Dan sekali Hajah Anita, apa pesanan sebagai kira Hajah Anita ni wakil pada orang yang kata macam tak pernah pergi, takut nak pergi haji sekali. Macam mana tu pesanan ni? Saya rasa haji nak sampai sana tak perlu takut. Tak perlu takut saya rasa, sebab haji ni kita wajibkan diri kita sebenarnya. Sebab dia dalam rukun Islam kan. Kita wajibkan diri kita doa je banyak-banyak. Itu je. Pasang doa, nekat nak pergi, nekat sangat-sangat nak pergi. InsyaAllah Tuhan panggil juga lambat cepat atas kita. Betul. Yang penting niat. Betul. Niat kita mesti ada saya rasa. At least Itu bila ditanya, ya. kita dah ada jawapan. Kalau kita tak dapat pergi, kita dah usaha. Macam saya daftar dengan MIM kan. Kalau saya tak dapat pergi hari tu, saya rasa saya puas. Saya puas. Sebab saya dah daftar dengan swasta. Saya dah kumpul duit. Kalau tak dapat juga, saya rasa kalau saya mati sebelum saya dapat pergi, saya rasa saya puas hati lah. Bukan saya tak nak pergi. Haji ni bukan boleh suka-suka macam umrah kan. Itu je. Tapi pasanglah niat. Sebab sebagai orang Islam, mesti semua orang mampu sebenarnya. Tapi mana kita utamakan kat situ je. Okey. Itulah kita kata akhir dah. Terima kasih pada kita punya guest semua. Sangat-sangat menyentuh hati. Saya pun rasa teringat memori betul balik. Memori ngaji Ahmad, macam mana momen-momen last kita pun satu maktab pergi buat sama-sama, macam mana kita dalam van tu balik kan. Memang banyak memori. Kalau nak cerita ni esok tak habis ni. Jadi itulah sedikit sebanyak kita harap kita dapat menginspirasikan ada orang tak pernah nak pergi ni. InsyaAllah kita doakan dapat pergi. Dan sebelum kita akhir, saya kita ada sedikit hadiah daripada kita punya sponsor. Ini untuk Haji Ahmad dengan Hajah Hasanah lah. Okey. Dan ada lagi satu? Ada. Sebenarnya ingat ke Haji Dr. Hamdino ada? Dah. Ada. Okey. Terima kasih. Okey. Itu sahaja. Okey, insya-Allah apa-apa pun yang baiknya daripada Allah dan yang kurang tu daripada kekurangan kami sendiri. Dan terima kasih sekali kepada Haji dan Hajah. Semoga Allah memberi kesihatan yang baik dan terus ada jemputan lah untuk umrah dan sebagainya. InsyaAllah itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.